banyak ke menu dia? Okay, ni kot. Boleh lah. Nasi lele dengan gulai urat keting. Add on gulai rebung. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih. Banyak juga ni. Okay. Alright. Jom makan. Set combo nasi padang, lele balado, gulai urat keting, add on sambal petai dengan gulai rebung. Jom makan. Nasi, gulai, sayur sikit. Tapi sambal dia ni nampak macam best tu. Campur ada dulu. Bismillah. Nasi padang memang sedap lah. Aku sejak daripada makan nasi padang hari tu kan, memang rasa nak try lagi lah. Tapi dengan lauk yang macam-macam. Gulai rebung, sambal petai, gulai keting, campur semualah. Sambal sikit, sayur sikit. Bismillah. Wow, memang sedap. Nasi padang ni apa sebenarnya? Nasi padang adalah nasi Minangkabau dari Sumatera, Indonesia, dimakan dengan macam-macam jenis lauk. Okey, so far not bad kak, sedap kak. Keli balado dia ni best. Rebung. Kat sini ada macam-macam jenis combo, tapi aku ambil yang ni lah, lele balado dengan gulai urat keting. So far tak mengecewakan lah. Restoran ni buka tak lama. Dia daripada pukul 11 pagi sampai pukul 4 petang. Tapi memang ramai yang singgah kat sini, bikers. Siapa rider boleh lah try singgah. Tapi kalau campur semua memang sedap. Saja nak bagi tahu, ramai yang tanya aku baju beli kat mana, semua baju aku pakai lawa. Ni satu peluang untuk siapa-siapa brand dekat luar sana untuk collab dengan aku. Bagi baju pun tak apa. Lepas tu aku pakailah baju dalam video. Padahal konten aku boleh je pakai baju lain-lain kan. So ambil lah peluang ni untuk collab, untuk promote korang punya baju. Alright.